Bab 4. Buku catatan pertama. 4.1 Buku catatan pertama. Jenis-jenis buku catatan pertama. 1. Semua urus niaga dicatatkan terlebih dahulu ke dalam buku catatan pertama sebelum dipindahkan ke dalam ledger. 2. Buku catatan pertama digunakan sebagai alat kawalan dalam sistem perekodan urus niaga kerana penggunaan buku catatan pertama dapat mengurangkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga. 3. Secara ringkasnya, jenis buku catatan pertama terdiri daripada jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Jurnal. 1. Jurnal merupakan buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga yang berlaku dalam perniagaan mengikut kronologi atau urutan tarikh. 2. Jurnal terdiri daripada dua jenis, iaitu A. Jurnal am. B. Jurnal khas. Buku tunai. 1. Buku tunai merupakan buku catatan pertama yang merekodkan semua penerimaan dan pembayaran yang menggunakan wang tunai dan cek. 2. Buku tunai terdiri daripada buku tunai 2 lajur dan buku tunai 3 lajur. Buku tunai runcit. 1. Buku tunai runcit merupakan buku catatan pertama yang merekodkan segala urus niaga perbelanjaan yang melibatkan pembayaran amaun yang kecil, kerap berlaku, serta tidak sesuai dibayar dengan cek. 2. Contoh perbelanjaan yang melibatkan pembayaran yang kecil dan kerap berlaku ialah belanja pos dan setem, tambang, dan berian alat tulis.